Kerana Asri juga terkenal sebagai seorang yang kerap menyalahgunakan kuasa. Pada 31 Disember 2018, rakyat melihat Asri yang menjadi punca pemecatan 25 orang imam masjid di sekitar Perlis. Pemecatan tersebut dibuat secara tergesa-gesa tanpa menyatakan sebab, sehingga tiada nombor rujukan surat diisi dalam kurungan pada bahagian atas surat. Laporan akhbar Free Malaysia Today berkata, imam-imam yang dipecat oleh pihak berkuasa agama Perlis telah dipecat atas alasan membaca doa qunut semasa solat subuh, membaca Yasin pada malam Jumaat dan membaca doa secara nyaring selepas solat fardu, kata sekumpulan jemaah yang menunjuk perasaan di Masjid Saidina Umar Al-Khattab di Kampung Guar Said Alwi, Kangar, Perlis. Mereka mendakwa Asri telah berbohong tentang pemecatan 25 orang imam tersebut dalam kenyataan medianya. Jika akhbar yang melaporkan ini tidak benar, sepatutnya pihak berkuasa agama Perlis menafikan laporan tersebut serta menyaman akhbar ini. Namun, sehingga kini, mereka tidak melakukan apa-apa tindakan. Para jemaah hadir membawa kain rentang, tertera menulis, "Tukar mufti bukan tukar imam," sambil melaungkan bantahan terhadap pemecatan itu. Pemecatan ini sangat tidak adil kerana tiada sebarang alasan yang munasabah diberikan. Jika atas faktor usia, ada imam yang lebih lanjut usia pun tidak dipecat. Tindakan Asri yang menyebabkan suasana menjadi tegang ini telah menggugat keharmonian dan ketenteraman awam. Adakah ini sosok mufti yang boleh dijadikan tokoh agama penyatu umat atau hanya layak sebagai tokoh pemecah belah umat? Asri juga pernah mengeluarkan fatwa songsang yang bercanggah dengan majoriti para sarjana Islam, seperti menghukumkan selawat syifa sebagai bercanggah dengan akidah. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub wa dawaiha tu. Kita dapati selawat ini pertama tidak ada sumbernya daripada syariat, maka ia bercanggah dengan akidah Islam. Makanan yang dicampur arak boleh dimakan. Setelah dia dibakar itu, dia lalui proses masakan itu, telah berubah sifat benda tu. Maksud dia bukan lagi arak yang asal tu. Jadi dia tak, kalau kita dapat keluarkan dia pun dia dah tak memabukkan, tak apa dah. Tuan-tuan, siapa yang nak makan kita tahu. Tak larang. Gelatin babi boleh dimakan. Bukan nak makan babi, orang nak makan coklat. Tapi kita niat nak makan coklat. Kulit babi boleh dipakai. Apa hukum memakai kasut yang dibuat dari kulit babi? Kalangan para ulama menyebut perkara ini boleh. Kerana kita banyak pilihan. Buat sementara ni tak payahlah kan. Tapi kalau ada orang pakai, kita diam-diam. Ayahlah dia dah pakai, dia. Anak zina boleh dibinkan kepada bapanya. Boleh dibinkan kepada suami ibu dia, lelaki yang berkahwin dengan ibu dia. Apa yang dikeluarkan oleh Mufti Perlis ni seolah-olah menghalalkan zina. Tidak boleh benda yang sudah diputuskan sejak zaman berasaskan kepada hadis Quran semua sekali ni ijma' para ulama. Kenapa kita nak melawan arus? Dan pelbagai lagi fatwa kontroversi yang mengundang kekeliruan umat. Bekas Mufti Perak pernah mempertikaikan fatwa-fatwa Asri ini dalam hukum selawat syifa yang dituduh sesat. Sehingga sekarang Asri masih belum menarik balik fatwa tersebut. Sedangkan antara yang mengamalkannya adalah almarhum Tuan Guru Nik Aziz, almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, almarhum Dr. Wahabbah Al-Zuhaili serta ramai para ulama Islam turut mengamalkan selawat syifa ini. Pengajian Sifat 20 merupakan sebuah kaedah pengajian yang telah lama menjadi tradisi pengajian di Tanah Melayu. Allahu judi dan baqa malangnya, kaedah pengajian ini juga menjadi mangsa ekstremisme Asri. Beliau dalam beberapa video dengan secara sinis mengkritik dan menghina pengajian Sifat 20. Jangan bazirkan lagi masa dengan 20 ni. Dedahkan kepada falsafah Greek dan Yunan. Meskipun pemahaman beliau dalam masalah ini sangat cetek, pengajian Sifat 20 ini juga telah lama diterapkan di pondok, sekolah dan juga universiti, sama ada swasta ataupun kerajaan. Asri dengan sembrononya menghina Sifat 20 ini dengan mengolok-ngolokkan kononnya Sifat 20 ini adalah subjek susah yang masyarakat perlu tinggalkan, dan Sifat 20 berasal daripada falsafah kafir Yunani Greek. Perkara ini telah membuatkan ulama dan mufti ahli sunnah wal jamaah mula gusar dengan sikap kerasnya. Dalam fatwa negeri Perak menyebutkan, aliran dan dakwah Wahabiyah didapati bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang menjadi teras pegangan masyarakat Islam di Perak berdasarkan kepercayaan.
perbuatan dan pengamalan, seperti menolak dan menyesatkan pengamal pendekatan Tauhid Sifat 20. Jadi jelas Asri adalah salah seorang individu yang mendukung aliran dan dakwah Wahabiyah di Malaysia.